Bawa kapal daripada Malaysia pergi ke Jepun. Okey. Pergi ke Kyoto, lepaskan sana, kita balik. Betul. 2 minggu. Alright. Kita orang get ready. So masa bila kita orang lalu dekat lepas pada Selat Filipina ni, kita nak masuk ke Jepun lalu. Adalah pukul 3 pagi. Benda ni berlaku pada pukul 3 pagi lebih lah. 3 pagi lebih, saya tak pasti time tu. Benda yang besar, dia naik daripada air. Warna dia putih macam Casper. Tapi brother tu cerita Ningen ni tak besar mana. Tapi yang saya nampak ni dia macam Casper. Dia ada tangan dan ada kepala botak. Dan kapal berombak tau. Okey. Kapal berombak masa tu. Lepas tu kita orang, saya rasa kat sana kita orang tengah duduk menghiling-hiling kat atas deck tu. Saya pandang, apa kapal pergi tengok depan. Tak ada benda depan. Okey. Lepas tu saya toleh kat belakang, nampak benda tu tengah nak turun dekat air. Kepala botak, tangan dia macam pendayung dan warna putih guys. Dan saya diam je. Dan saya assume saya punya officer nampak. Saya naik bridge. Saya cakap, Chief, do you observe anything outside? What do you observe? What do you observe? Nothing. Filipino. Ricardo nama dia. No, nothing. Saya pun, takkan kau tak nampak sial, benda tu besar gila weh. Benda tu besar gila. No, just now the swing. No, it's normal. You go down bro, you go down. Benda Nak tu sampai clarify ni, tu tak dapat dah. nak clarify benda tu Ningen ke? Benda tu Casper ke?